adik. Adik tengok baba kacamata tu. Kenapa? Lu nak apa? Lu nak apa? Apa tu? Kau? Oh, air. Itu nanti kejap. Tunggu semua orang dulu. Tunggu semua orang dulu. Orang tengah ni lagi. Tak lu. Orang tengah ni lagi. Nanti semua dah ni baru apa kitchen. Ya. Sekejap dia nak ambil gambar ni. Baju sama kan? Cantik agak Long. Sama kan? Tak buat. Baju apa tu? Lu nak minum apa? Air tu. Itu nanti. Kita nak minum dulu tak? Dulu lah. Oh ni kalau nak masuk dalam ni gambar ke apa RM3. Apa nanti kalau yang nak? Oh tu boleh naik ke atas. Abang ni pergi toilet ke belakang sana? Salah abang. Dalam tiada. Dalam tiada. Kalau nak air tu. Nantilah nanti. Kita ni dulu. Tu toilet. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Minum je kot. Minum ya? Minum je yang tempat-tempat yang nanti pergi tempat lain. Kita ni kita rasa tempat tepi. Tarik. Ha. Tarik semua. Siap abang nak ambil barang. Kak Long nak minum apa? Aduh. Kat Long punya pay. Dah sini. Dah. Kami ambil buah dulu sabar. Buah bagi tu okey. Dari rumah makan. Ya.
Ke situ juga. Ke situ juga. Kalau jangan buat ganas-ganas nanti adik nangis. Kita tak puas hati. Dia suka tadi. Cakap lah tu. Adik cakap lah tu. Dah jom. Nak masuk YouTuber ni tu. Sebenarnya kan dekat hari ni kita yang pertama kita duduk dekat menu. Ni bas balik baru ni semua ni. Nampak je. Dah. Cakap dia dah datuk lah. Dah duduk. Kalau nak air apa? Oh dah start banyak kereta. Cuma nak naik tu yang ATV tu pergi atas bukit tu sebab dia orang nak duduk atas buai yang tolak atas angin tu. Hai. Hai. Abuk lah. Hai. Dah tak ada sebenarnya apa. Main baca je kebal. Ya, esok sejuk hari ni macam mana ni? Ya hari ni panas. Tengok malam. Hilang lah. Macam ni mati sama. Apa ATV tu seorang 50. Kau naik. Kalau yang 4x4 tu satu kepala dewasa 15. 15 duduk dalam tu tak tahu berapa orang. Yang motor tu 50 tapi kita kena berjaga yang bila part turun bawah tu dia macam jalan dia gitu. Kalau apa kena ni lah. Kalau siapa yang tak biasa kena ni sikit lah. Ya lah. Masalahnya RM3. Tapi kalau nak pergi yang tempat yang betul-betul tu nanti yang apa pergi yang biasa kita orang lepak tu yang tu dia kedai tepi jalan dia tu. Tapi bila makan dalam house dia tu
Bawah ni tu ladang teh yang tu. Nanti kita turun tangga tu, turun ambil gambar yang dengan teh yang kau yang ni macam tempat dia ni je. Tak ni sangat. Yang tu lagi cantik. Bagi luar dia. Kau sudah je. Ya, kau sudah je. Kau sudah nak. Gimana? Bukanlah, kita dah minum teh dah kat luar. Laparlah. Apalah makan lagi ni. Ani kau makan juga ni kau kena di sini. Lu nak tengok mana? Tu. Ni. Kau tengok cawan ni. Tengok dia orang naik ATV tu. Ada kau. Sekejap ada kau. Ni, kat luar tengok ni. Sekejap ada kau. Jangan main air, nanti orang asyik marah. Kalau boleh tengok je. Sini. Ada sini. Air dia turun mana? Air turun kat bawah. Jalan. Air turun mana kat lu? Ada switch tak? Tak.